Malaysia lancarkan chip AI pertama buatan tempatan dan namanya ialah Mars 1000, Mars 1000. So guys, boleh ke chip AI buatan Malaysia ini boleh challenge chip AI power yang dikeluarkan oleh Nvidia? Menarik kan Malaysia boleh naik sampai ke tahap ni. So guys, jom nak explain lebih detail. Jadi guys, chip Mars 1000 ini dibangunkan oleh syarikat tempatan iaitu Skychip yang menggunakan teknologi 7 nanometer. So kalau macam phone kita sekarang, contohnya Apple 16 Pro Max yang paling latest menggunakan teknologi 3 nanometer. So Skychip ini menggunakan teknologi 7 nanometer. Kira bukan yang paling cutting edge lah. Cuma Mars 1000 pun sememangnya tidak diciptakan untuk training model secara besar-besaran seperti ChatGPT itu semua, tapi lebih kepada Edge AI processor. Maksudnya chip AI tu kita akan masuk terus ke dalam device, tak kisahlah apa device pun. Contohnya kita akan letakkan chip itu ke dalam kereta pintar, letak dalam robot, letak dalam drone, letak dalam sistem traffic light itu semua, ataupun dalam bandar pintar, smart city, dan semua itu berlaku secara on device saja tanpa perlu transfer lah pergi ke pusat data center sana. So kalau macam sekarang, semua yang kita buat memang akan pergi root kepada data center lah. Memang on device memang mustahil lagi. Boleh tapi yang tak pandai lah, yang tak perform dan tak best. So kelebihan bila kita boleh buat on device ni terus, respon dia akan lagi laju, dia akan jadi lebih jimat kos sebab kan kurangnya infra dan kesukaran yang dialami, dan sudah pasti data kita akan lebih selamat sebab dia privacy lah ada dalam ni. Dia tak perlu nak pergi ke tempat lain unless kena hack. So secara azalinya memang kita tak boleh nak compare lah dengan chip yang dikeluarkan oleh Nvidia, di mana mereka memang fokus kepada data center lah sekarang ni. Tapi still, Mars 100 ni di dalam kategori market niche yang tersendiri, especially dalam bidang automotive, robotics dan juga smart city. Jadi kenapa benda ni penting guys? So Malaysia sekarang dia tengah push gila-gila lah untuk menjadi hub semiconductor peringkat global. Sebab sekarang ini kita memang dah lama lah ada nama dalam assembly dan juga testing. Kalau korang perasan, Intel ada made in Malaysia, chip AMD ada made in Malaysia. Tengoklah version apa kan, tapi sebenarnya dah lama lah Malaysia ni dalam bidang semiconductor ni. Cuma sekarang ni kita nak upkan lagi level kita untuk masuk ke dalam nak design chip, especially AI. Malah kerajaan juga dah janji nak sediakan 25 bilion ringgit untuk boostkan lagi sektor ini, termasuklah wafer fabrication dan juga pusat data AI. Cuma dalam masa yang sama sudah pasti ada sedikit cabaran, especially apabila Amerika Syarikat nak kenakan sekatan ekspor chip AI kepada Malaysia dan juga Thailand. Thailand pun kena sebab isu kawalan transshipment lah ke China. So China datang ke Malaysia diguna-guna, so macam tak kena sekat pun China. So tak fair kata US lah. So apa yang Malaysia buat, Malaysia kata dia akan ketatkan lagi kawalan. Maknanya dah tak senang dah nak guna segala data center yang Malaysia ada sekarang. Tapi risiko masa depan tetap ada kan. Kita pun tak boleh nak predict lah apa US akan buat. Jadi secara personally, Daud rasa apa yang Malaysia buat ni adalah sangat-sangat bagus. At least kita dah mampulah untuk menghasilkan chip kita secara sendiri, dan paling penting chip AI, dan bukanlah sekadar menjadi pekerja kilang, pembuat kilang, dan negara Malaysia bukanlah sekadar menjadi pekerja kilang lah untuk buat chip untuk company lain, negara lain. Jadi guys, korang setuju tak dengan apa yang Malaysia buat sekarang? Berbaloi tak nak spend 25 bilion ringgit kepada dunia semiconductor ni semua? Komen Daud nak dengar, dan jangan lupa like, share dan follow Daus untuk dapatkan banyak lagi berita menarik pada masa akan datang. Ciao.